Mana Atika ni? Tadi cakap datang pukul 3.30. Sekarang lewat dah ni. Assalamualaikum. Hai Iris. Waalaikumsalam lah. Ingat tak nak datang tadi. Kenapa awak lewat sangat? Maaflah lewat sikit. Tadi basikal saya rosak. Jadi saya datang sini jalan kaki. Oh, kesiannya. Dah agaklah. Awak ada air tak? Mestilah ada. Kejap, saya buat air panas special untuk awak. Okey. Kenapa tak mengalir keluar ni? Mana Iris ni? Iris, kenapa lama sangat? Cuba awak tengok, kenapa susu ni tak mengalir keluar? Mari saya tengok. Oh, ni sebab awak tebuk satu lubang saja. Jadi macam mana nak keluarkan susu tu? Kita kena tebuk 2 lubang macam ni. Tengok, kan dah keluar. Oh, macam tu. Macam mana susu ni boleh keluar? Susu ni boleh mengalir keluar disebabkan tekanan udara di dalam dan di luar tin seimbang. Tekanan udara di luar menolak susu keluar. Oh, sekarang saya dah faham cara untuk tebuk tin susu. Sebelum tu, saya nak tanya, awak tak biasa buka tin susu ke? Sebelum ni, mak saya yang selalu tebuk tin susu. Saya tak pernah pun. Oh, patutlah. Kalau macam tu, jom kita buat latihan eksperimen tentang tekanan udara untuk mengetahui lebih lanjut. Dengar macam menarik. Jom! Hai, saya Iris Kalisha binti Muhammad Tahla dan rakan saya bernama Nur Atika Zahra Syedrina binti Syahrir Nizam. Kami dari Sekolah Kebangsaan Jitra 2 ingin mempersembahkan eksperimen yang bertajuk Kuasa Tersembunyi di Dalam Tekanan Udara. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tin susu, cawan dan penebuk tin susu. Seterusnya, botol yang berisi air serta pin. Seterusnya, 2 botol yang satunya tidak mempunyai lubang dan satu mempunyai lubang serta belon di dalamnya. Botol kaca, pengepit kayu, pemetik api dan cebisan kertas. Akhir sekali, 2 biji belon yang berisi air bersaiz besar dan bersaiz kecil. Atika, mari kita mulakan eksperimen yang pertama kita. Jom! Iaitu membuat demonstrasi tentang pengaliran air keluar dari botol. Tebukkan 3 lubang di bahagian bawah dengan pin dan 1 lubang di bahagian atas dengan pin juga. Atika, cuba kamu keluarkan pin di bahagian bawah. Kenapa air tak mengalir keluar? Air ni tak mengalir keluar disebabkan bahagian atas ditutup dengan pin. Jadi, di sinilah vakum kecil terbentuk dan air tidak dapat mengalir keluar. Sekarang, cuba kamu buka pula pin di bahagian atas. Wah, macam mana air boleh mengalir keluar? Air ni boleh mengalir keluar disebabkan bahagian atas terbuka. Ini menyebabkan tekanan udara masuk ke dalam botol dan menolak air keluar. Oh. Sekarang, mari kita pergi ke eksperimen yang kedua iaitu membuat demonstrasi pengembangan belon di dalam botol. Cuba awak tiupkan belon yang tidak mempunyai lubang. Kenapa belon ni tak mengembang? Belon ni tak mengembang disebabkan tekanan udara di dalam botol tidak dapat keluar. Ini menyebabkan tekanan udara menolak balik belon dan menghalang belon untuk mengembang. Sekarang, cuba awak tiupkan belon yang mempunyai lubang pula.
Wah, macam mana belon ni boleh mengembang? Belon ni boleh mengembang disebabkan tekanan udara di luar dan di dalam botol seimbang. Atika, kita dah nak sampai ke penghujung eksperimen ni. Jom kita sambung lagi. Jom. Ambil botol kaca dan belon yang bersaiz kecil. Cuba awak masukkan belon bersaiz kecil ini ke dalam botol. Mestilah boleh. Belon ni kan bersaiz kecil. Tengok kan dah masuk. Sekarang cuba kamu keluarkan pula belon tu. Mestilah boleh. Tadi kan masuk boleh. Keluar mestilah lagi boleh. Jom kita pergi ke eksperimen yang lebih mencabar. Ambil belon yang bersaiz besar. Cuba awak masukkan ke dalam botol kaca. Mustahillah belon besar-besar boleh masuk. Sekarang, mari kita siasat cara memasukkan belon besar-besar ni ke dalam botol kaca. Macam mana? Cara-cara dia, awak ambil pengepit kayu, sebisan kertas dan pemetik api. Bakarkan sebisan kertas tu. Berhati-hati ketika menggunakan bahan api. Masukkan belon besar-besar ke dalam botol. Tada! Belon lebih senang untuk masuk. Wah, macam mana belon besar-besar boleh masuk? Belon besar-besar ni boleh masuk disebabkan haba memanaskan udara. Apabila api terpadam, udara di dalam botol menjadi sejuk. Ini dan tekanan udara di dalam botol berkurang. Udara dari luar menolak belon masuk ke dalam botol. Sekarang, mari kita keluarkan belon besar-besar ni dari botol. Mustahillah boleh keluar. Belon ni kan besar-besar. Tadi nak masuk tak boleh. Keluar lagi lah tak boleh. Cara-cara dia, awak perlu ambil penyedut minuman. Masukkan di tepi belon. Tiup sambil menarik belon. Tada! Belon lebih senang untuk keluar. Wah, macam mana belon besar-besar ni boleh keluar? Belon besar-besar ni boleh keluar disebabkan tekanan udara yang ditiup menolak belon keluar. Oh, dari eksperimen kita tadi, apakah pemboleh ubah yang boleh kita siasat? Pemboleh ubah yang boleh kita siasat ada dua, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah boleh dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah saiz belon dan pemboleh ubah yang boleh dimalarkan pula botol kaca. Dari eksperimen kita tadi, apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Kesimpulan yang boleh kita buat ialah perubahan tekanan udara boleh mempengaruhi bentuk dan saiz belon. Jadi kawan-kawan, rumusan untuk eksperimen kami pada hari ini ialah tekanan udara tidak dapat dilihat atau tersembunyi, tetapi dapat dilihat melalui kuasa tersembunyi di dalam tekanan udara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani.